Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah yang saya kasihi sekalian, klip ni saya nak beri penjelasan terhadap Al-Fadil Ustaz Faiz Malaysia ni, ataupun Ustaz Pu yang mari duk syarah buat perbezaan antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana beliau ni kata yadun dengan samik dengan basak ni ya tak sama. Yadun wajah ni tak sama dengan samik, tak sama dengan basir. Sebab Allah Ta'ala tu bila mana Allah Ta'ala isbat sifat samik basir ni isbat dalam bentuk isnad. Ya, ada musnadun ilaih, ada musnad. Jadi tak sama dia kata. Tak serupa dengan yadun, tak serupa dengan wajah, tak serupa dengan istiwa. Ni dalam perkataan dia ni hak saya dengar istiwa. Dia kata semua ni adalah dalam bentuk idhafat. Dalam bentuk idhafat. Saya nak beri penjelasannya. Pertama kali memelah masalah benda yang kita tarkib ataupun jumlah yang mari dengan dalam bentuk isnad ni dia lebih kuat di segi makna, dia lebih kuat di segi dalalah dia daripada idhafat. Dan memang betul. Memang betul tu di segi kuatnya, tetapi hak kesilapan ustaz punya, Ustaz Pu kata istiwa ni juga masuk dalam bab idhafat. Masuk dalam bab idhafat. Dan Ustaz Pu silap besar hak ni sebab Pu tahu masalah musnad ilaih ni imma fa'il imma mubtada khabar. Ada fa'il tu dengan fa'il masuk dalam bab isnad, ataupun mubtada dengan khabar masuk dalam bab isnad, bab kait. Sebab tu masalah istiwa ni Allah Ta'ala sebut dalam kitab dia, dalam Quran bahawa dengan lafaz Ar-Rahmanu ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman ala al-'arsy istawa. Jadi kita nak kata Ar-Rahmanu ada mubtada, ala istawa tu jadi takluk pada istawa ni jadi khabar lah, jadi khabar jumlah, khabar jumlah istawa huwa. Dan kalimah istawa huwa pun fa'il tu pun bab isnad juga. Jadi Ar-Rahmanu ala istawa ni bukan bab idhafat nah. Saya rasa Ustaz Pu silap besar lah duk kait istiwa masuk dalam bab idhafat. Ada pun hak lain pada tu. Lain pada tu memang yadullah, wajhullah tu bab idhafat. Cuma nak tanya kata pia di kalangan salah yang beza antara isnad dalam bab isnad dengan bab idhafat. Bila kata idhafat ni bukan sifat Allah Ta'ala, pia beza. Tak ada pia duk beza. Tak ada seorang habuk pun daripada salafus soleh yang beza antara sifat-sifat Allah Ta'ala sama ada mari dalam bab isnad ataupun mari dalam bab idhafat. Kemudian kalaulah Ustaz Pu kata bab idhafat ni dia tak sama, dan dia bukan menunjuk kata jadi sifat Allah Ta'ala ataupun saya pun tak dengar habis juga tu. Ayat kata dalam bab idhafat pun Allah Ta'ala sebut supaya kalamullah dan kitabullah tu bab idhafat juga. Tak ada pia duk kata kalamullah tu bukan sifat Allah Ta'ala, dan pia yang kata kalamullah tu makhluk jadi kafir. Imam Ahmad dan selain pada Imam Ahmad dan fatwa. Sebab tu salah tak ada pia seorang pun yang membeza antara sifat-sifat Allah Ta'ala hak mana mari dalam bab isnad, maka tak apa kita isbatkan kepada Allah Ta'ala. Dah hak mari dalam bab idhafat tak boleh. Ni kesilapan besar, sebab hak ni panggil rekod yang tidak pia duk kata seorang habuk. Dan sebab tu saya kata kesilapan ni perlulah Ustaz Pu tu kembali dan tengok teliti semula. Sebab dalam bab idhafat pun Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, sahabat sebut, tabi'in sebut kalamullah. Kalamullah tu mudhafun ilaih dah kan. Bab idhafat dah. Kalau kita nak ambil tahan ni kita ukur dengan yadun wajhun tu, sebab kita duduk bayar yadun wajhun tu. Jadi bayar zahir dengan kita.
Sedekah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sangat pertahankan dalam kitab dia Al-Ibanah masalah wajah, masalah yadun, bahawa sedia adalah sifat Allah Ta'ala, dan kita isbat mengikut zahir dia, tak boleh nak tubik pada zahir kecuali dengan hujah. Maknanya zahir yang layak bagi Allah Ta'ala, bukan zahir yang ada pada makhluk. Hak ni mintalah kembali dan murajaah semula insya-Allah. Mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.